Dia betul-betul pindahkan gunung untuk isteri dia, dan walaupun orang kampung kata dia dah hilang akal, tindakan dia ubah hidup semua orang dekat kampung tu. Pada tahun 1959, ada seorang lelaki berumur 24 tahun dari India, nama dia Darshan Manji. Dia kerja dekat ladang yang jauh dari kampung, dan masa tu isteri yang tengah mengandung cedera teruk selepas terjatuh masa nak hantar makanan dekat dia. Masalahnya kampung diorang ni terletak jauh dari kawasan bandar. Setiap kali nak pergi sana, diorang terpaksa jalan kaki panjat gunung yang curam dan bahaya. Dan masa lalu jalan tu lah isteri Darshan tergelincir dan jatuh. Sebab hospital terdekat lebih 60 km dari situ, dia akhirnya meninggal akibat kecederaan tu. Darshan yang sempat tengok saat-saat terakhir isterinya tu rasa marah, kecewa dan sedih sangat. Lepas tu dia tekad untuk buka satu jalan tembus gunung supaya orang kampung dia boleh dapat rawatan dengan cepat dan selamat. Walaupun orang kampung gelakkan dia, Darshan tak pernah berhenti. Setiap hari dia ketuk batu perlahan-lahan guna tukul dengan pahat je. Dan lepas 22 tahun, akhirnya dia berjaya siapkan jalan tu. Jalan baru tu panjang dia 110 meter, tinggi 8 meter dan lebar 9 meter. Jarak ke bandar yang dulu 64 km sekarang dah jadi 16 km je. Walaupun Darshan dah meninggal sebab kanser pada tahun 2007, nama dan kisah dia masih dikenang sampai sekarang.